Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih buat Puan Rashidah binti Abdul Rashid atas ucapan itu tadi. Seterusnya, pergi Tuan semak siratan, ukur tali nampak serupa. Pergi Tuan semarak ingatan, luhur budi tidak dilupa. Hadirin sekalian, dengan ini majlis mempersilakan yang diraikan Encik Abdul Qasim bin Abu untuk memberikan sepatah dua kata. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar belakang macam murid-murid pula. Boleh dengar Syukri tak dengar kan balik. Okey, saya tak tengok formal sangat Saya sebut ikut saya je sebab saya pun tak ada teks. Sebab tadi terkejut Ustaz Najib dapat surat 48 tu macam lupa habis dah ni. Tahniah Ustaz Najib dengan Ustaz Solah yang berusaha, guru besar Haji Sukati, Cikgu Pala, sahabat baru kita macam KJ kan, Khairi Jamaluddin kan, betul tak? Macam KJ lah, kita panggil KJ. KJ. Tapi ramai yang akui semalam hari kita ada KJ. Lepas tu Haji Hasnida, Puan Siti Aminah, orang kaya kita, Haji Azman. Terima kasih Haji Azman banyak tabur kat saya alhamdulillah untuk sekolah SK2 Azizi, Abang Long, Fazullah yang telah dibayar tadi. Okey. Saya nak sebut semua. Saya nampak ujung tu Fitri dengan Ustaz Zul. Saya rasa tak ada dekat ujungnya. Ujung lagi ada abang tu lah. Zul saya tak nampak. Okey. Okey, jadi saya pun tak ada teks apa. Jadi kalau saya merapu tu angkat tangan masa dah 5 minit je. Saya nak cakap sikit 3 benda je. Yang pertama, ini ialah sekolah, bakal pergi sekolah saya yang kelima lah selama 20 tahun saya berkhidmat daripada Tinjuk Laut. Lepas tu Sarjana, Sedili Kecil, SK2 dan sekolah yang kelima lah. Okay? Jadi yang pertama, terima kasih lah. Terima kasih. Bagi tepukan untuk semualah pada saya. Terima kasih sebab bantu saya daripada A sampai Z. Semua benda, banyak benda sama-sama dengan saya kat Padang. Itu utamanya bantu banyak benda lah. Banyak benda. Saya nak cakap pun tak boleh. Bantu dari segi duit, dari segi masa, dari segi tenaga. Okey, rakan-rakan tak kisah waktu cuti ke apa datang Sir Fitri Sir Fitri tu sampaikan bini ku letak kat luar rumah, tidur kat luar kan. Sebab berlatih rugby tak berhenti kan. Tapi tak apa. Terima kasih sekali lagi kepada saya. Dan saya harapkan bantuan yang sama juga rakan-rakan hulurkan kepada KJ kita. Semoga Abang Halim kita dapat terus menerjui SK2 yang saya pun sebenarnya baru 2 tahun kat situ macam 20 tahun ni. Baru 2 tahun 1 bulan sebenarnya, genap 2 tahun 1 bulan Okay, yang kedua ucapan saya ialah maafkan saya. Saya minta maaf banyak-banyak Bukan andai kata ada salah dan silap, memang ada salah dan silap. Hari-hari mungkin ada yang tak selesa dengan saya ke apa, saya minta maaf banyak-banyak. Kalau ada salah silap saya mohonlah malam ni nak tidur, maafkan saya. Kita akan berjumpa lagi bila-bila masa saja. Okey, dan yang ketiga, doakan saya. Doakan saya supaya saya terus dapat kerja dengan baik. Saya juga doakan semua yang kat depan saya ni dapat lebih baik daripada saya. Jadi saya rasa masing-masing perut dah lapar. Tadi pun saya nampak Nabilah dengan Kak Bazar datang lambat. Lepas ni tolong jumpa saya lepas ni. Saya Cikgu Halim saya tegas sebab tu lepas jumpa saya kejap. Saya nampak tadi, Nabilah saya faham dah dia nak naik lift tadi, lift tak naik. Kak Bazar tu kenapa sangkut? Saya tak faham juga. Tak ada alasan Okey. Jadi dan akhir kata daripada saya itu saja.
Saya sebenarnya bukan sedih sebab nak pindah, bukan sedih sebab kena tukar. Okey, semalam lah saya dapat satu kesedihan lah. Saya sedih bila Cikgu Rohana baru perasan 2 tahun saya baru handsome. Selepas 2 tahun 1 bulan. Baru perasan kan, betul kan? Baru perasan. Okey, saya itu saja pada saya. Maafkan saya sekali lagi. Daripada hujung rambut sampai hujung kaki. InsyaAllah kita jumpa lagi. Haji Azman, hadiah saya jangan lupa InsyaAllah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Abang Tanjak. Terima kasih Encik Abdul Qasim bin Abu atas ucapan itu tadi. Baiklah, lebar rumbia dahannya rendah, sayang senudur di tepi muara. Pegangan mulia terletak sudah, samula duduk menjamu selera. Dengan ini majlis mempersilakan hadirin sekalian untuk menikmati juada yang telah sedia dihidangkan. Sekali lagi dipersilakan Ustaz untuk membaca, mengetuai bacaan doa makan. Dipersilakan Ustaz Muhammad Najib bin Hussein. Baca doa panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, berkatilah rezeki yang Engkau berikan kepada kami dan jauhkanlah kami daripada azab api neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Adu ma'asmi insya'u fil ardi wala fis samai wa samiul alim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Baik, terima kasih Ustaz, dan semua dipersilakan menjamu selera.